Dua jari. Tak ada dua jari kat sini. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat sejahtera. Selamat datang ke Borak Screen. So, aku Arif. Selamat datang ke Borak Screen. So, hari ni kita nak buat sedikit trailer reaction ataupun recreation yang sama dengan tema Lego official trailer recreation yang diupload oleh Marvel Entertainment dekat YouTube channel. Baru je kita nampak tadi. Aku rasa yang ini dia letak sekali sama dengan Marvel punya teaser trailer trailer hari tu. But ya, kita tengok je. And before that, jangan lupa subscribe, follow juga kita punya social media dan juga YouTube kita. Alright. So, tanpa membuang masa, korang tunggu apa lagi? Jom borak. Aku rasa benda ni samalah dengan dengan Avengers Doomsday punya trailer hari tu, Syed. Tapi dia buat Lego punya version lah Oh ya, hello Syed. Hai korang, ni ada Syed sini. Hello. Aduh. Tapi aku nak tengok juga sebab aku rasa mesti ada something dalam Lego official trailer recreation ni. Manalah tahu kan, Marvel ni. Benda ni korang tahu tak, masa benda ni keluar, time ni masa kita tengah buat live tadi tau. Tiba-tiba tengok dia dah keluar kan, 1 jam before. Aku harap jumpa sesuatu. Kalau tak, adakah ini akan jadi video yang merugikan? Tak apalah. Rugi pun rugilah. Tengok je. Aku nak tengok juga. So kita buat reaction. Sebab hang dengan aku susah betul lah nak buat reaction. Selama ni aku buat reaction lah. Lego juga kita buat reaction. Itulah pasal. Tak apalah. Lego pun Lego lah. Aku nak tahu betapa gempaknya Dr. Doom dalam trailer ni. Kalau tengok dia pusing-pusing. Sudah. Jom kita tengok. Let's go. So yeah, Lego official trailer recreation Avengers Doomsday. So in 3, 2, 1. Wow, Xavier is cool. For gifted youngsters. Something is coming. Oh, inclusion. Oh, siapa botak ni? Professor X. Professor X. Weh, rumah Lego dia. Wish, api dia kenapa macam tu? Wih, nampak muka dia? Tak tahu. By Marvel Studios. Wih, ni kat mana ni? Oh ya, dekat ni. New York. Fantastic Four. Oh, ada Ant-Man. Thor. Namor. Black Panther. Oh, gepak je. Wow, jom cara dia tukar. Ni apa benda tadi? Dia pakai mask tadi. Sini gepak. Jap, ni apa? Oh, Cyclops. Shang-Chi dengan Gambit. Okay. Weh, sejak bila Gambit main pakai tu TVA. Oh, Loki. Kat Wakanda. Tak nampak apa lagi. Hoi. Disguise. Magneto. Oh, rambut panjang tu. Memang botak macam tu Ya. Okay. Oh, dia. Hoi. Dua jari. Tak ada dua jari kat sini. Dia tak ada dia macam ni je. Okay. Aduh. Hey pal. Oh, Steve. Worthy. Mas. He is worthy. Apa pasal perkataan Avengers Doomsday ni tak buat versi Lego? Cik. Uish. Weh, serius lah. Dia orang patut buat tu untuk special look. Serius aku nak tengok. Dia pusing-pusing tu. Aku lupa ni trailer bukan special look. Mesti comel kan? So yeah, ada jumpa apa-apa tak? Aku rasa trailer dia lagi detail kot daripada ni. Ini aku boleh buat satu teori baru lah. Apa benda? Kau tengok sini. Hari tu kan, kemai ramai lagi orang duk cakap
Yang apa Steve Rogers ni senyum lain macam kan. Kau tengok dia punya senyum kat sini. Aduh, ai. Ini senyum bukan senyum jahat tau. Kau tengok ni senyum macam kesian punya senyum Senyum tau. kesian. Macam ya. Ada orang teori yang kat belakang Steve Rogers ada someone kan? Mana? Ada ke? Aku tak nampak orang pun. Dia dah padam tau. Dia dah delete kat sini. Dia delete lah. Tapi menjual dia nampak berat lah. Tengok menjual ni ada. Tangan tu. Sekejap. Aku tengah cari ni apa benda boleh lupa ni. Sekejap aku tengok dulu. Xavier School ni nampak cerah. Dalam trailer biasa gelap ni tak ada shadow ni. Oh ni incursion. Ada apa-apa tak kat sini? Tak ada. Tak ada. Kau tengok sini. Nampak muka. Belakang ni macam apa? Macam pencawang macam elektrik punya Macam pokok pokok Baru nak cakap macam kat bumi kan. Mungkin Aku cuba juga nak cari ni. kat sini mesti ada. Ada tak? Kau nampak Tak Spiderman bergayut ke tak ada? tapi betul lah hang cakap, nampak tak belakang ni ada apa, ada ni. Yang macam Dia panggil Central Park. Central Park Macam hang cakap tadi kan, dekat Avengers punya tu kan. Betul ni. Scotland. Tony Scotland. Ni sebelah ni apa ni? Siapa nama dia ni? Bucky Barnes Next. Tengok ni ada siapa? Ni. Ada Yelena, ada Bucky Barnes, ada ni depan siapa? Scotland, ada belakang tu ada si Captain America Sam Wilson. Tak ada apa yang sangat lah. Fantastic Four semua ada. Oh, Namor. Ni ada apa? Black Panther. Black Panther, M'Baku. Oh, dia pandang tepi Ni apa ni belakang ni siapa ni? Ni siapa ni? Bukan, tak tahu siapa. Geng-geng Wakanda. Cuba aku cari. Wakanda ni. Sekejap ni kat mana? Ni kat mana? Ni kat mana tadi ni? Ni ada apa-apa tak? Kau perasan tak apa-apa? Ni bukan The Thing ke dengan Sue Storm? Betul. The Thing dengan Sue Storm. Nampak macam depa terjah nama punya tempat. Okay, cuba tengok belah kiri pula. Tu macam Bucky. Betul. Ada Captain America tepi tu. Kan tu macam Captain America kan? Yes. Captain America pula. Yang tu apa Siapa nama? ni? Aku tak nampak. Bukan Captain America lah. Baju dia tu yang ada stripe merah, US biru. Agent. US Agent ya. Kan? Betul. Penemuan baru. Hari tu kita tak perasan sangat kan? Sebab scene trailer dia agak gelap. Ni nampak cerah sikit. Ni masa dia turun tu kat mana agak-agak ni? Kat sini lah, tak tahu. Yang ni kan macam kat X-Mansion kan? Ya. Cyclops ya. Adakah kita kena beli figure Lego lepas ni? Cut. Shang-Chi. TVA. Comel lah dia pusingkan ni. Loki. Ini apa pula ni? Tengok jap. Salam. Deal. Put aside your petty squabbles. Presume nothing except this. If you return, you will return. Jap, dia buat apa ni? Dia peluk. Dia peluk. Kalau cium macam tak sampai. Ni bukan waktu dia peluk ni ke? Anak saudara dia. Besar dah. Nampak besar. Teori apa ni? Sekejap, kat sini. Kat sini kita boleh nampak. Aku dah perasan juga ni. Ish. Perasan tak? Ni Mystic. Ya. Macam Shang-Chi. Belakang ni ada Captain America. Ya. Sam Wilson.
Oh, ada dalam trailer ada aku perasan. Tapi macam masa tu sama-sama sikit sini aku nampak jelas lah. Nampak. But mark my words, Dia tahan apa Stormbreaker tangan dia. Sini dia. Dia buat bentuk C. we're going Comel lah. a miracle. Hey, pal. It's not possible. Ada jumpa apa-apa tak? Macam tak eh. Okey, jadi apa pandangan korang semua? Jangan lupa. Aduh, hai. Aku tak tidur pasal benda ni tau. Is it worth it? Ya, Lego is worthy. Dia boleh pegang Mjolnir. Tapi cantik lah, animation Lego dia cantik lah. Ya. Ya, so itu saja. Kita react kepada Lego trailer recreation daripada Marvel ni, Avengers Doomsday. So, apa pendapat hangpa? Kalau hangpa tak suka, beritahu kat komen. Hangpa suka pun beritahu kat komen. And Satu je. Before Apa? korang tengok, pastikan korang jangan letak expectation tinggi tau. Ni sebab aku jadi macam ni sebab aku berekspektasi lah punya pasal. Janganlah expectation. Dia just a fun Lego recreation. Yalah. Itu sahaja. Dan nama pun recreation kan. Aku Yes. mengharap ada lah. Sikit lah. Tapi ada lah dapat tadi kan. Dapat apa? Dapat confirmation je lah. Ya. Sikit Yang lah. penting Captain America bukan Captain Hydra. Sebab dia senyum kat Lego lain. Aduh. So, dapat sesuatu daripada trailer ni? Sila komen. Dah, sudah. Tutup. Okay. So, apa-apa pun, jangan lupa untuk support Borak Screen dengan tekan butang like, subscribe dan juga support kami di social media kami di Instagram dan juga TikTok. Dan apa nak cakap tadi? Follow kami Dan- di... yes. Ya, follow kami di social media kami di Instagram dan juga TikTok. Dan kami akan berjumpa anda di video yang seterusnya. Dan ciao. Bye-bye guys. Borak Screen.